Okey, baik. Terima kasih. Jumpa lagi. Baik. Satu lagi masalah dan mangsa pelaburan haram. Sekarang memang zaman orang melabur. Macam ni lah, sebagai pelabur yang bijak, pastikan anda semak sebelum melabur. Apa yang anda kena ingat? 3B. Apa itu 3B? B yang pertama, berdaftar. Pastikan entiti yang menawarkan pelaburan berdaftar dengan pihak berkuasa. Contohnya, syarikat berdaftar dengan SSM, koperasi berdaftar dengan SKM. B yang kedua adalah berlesen. Selain daripada berdaftar, pelaburan yang ditawarkan juga perlulah berlesen. Contohnya seperti skim kepentingan. Skim kepentingan yang ditawarkan perlulah berdaftar dengan SSM. Ketiga, berintegriti. Pastikan keuntungan yang ditawarkan adalah munasabah dan dapat ditepati. Say no to scam.